Hari ni saya nak polish you all. Mungkin tak tahu cara nak setting ads, tak tahu nak pakai warehouse. Ada pattern yang boleh menyebabkan sale tu boleh konsisten. Bagi tepukan paling gemuruh untuk setiap orang. Nama saya Muhammad Ifan Syafiq. Total sales saya setakat setahun 31,500. Saya Syazani Azri bin Zahlan daripada Pulau Pinang. Setakat ni sales saya ada 3,428. Assalamualaikum, nama saya Azmi daripada Ampang. Sales alhamdulillah 300 dan item sold. Alhamdulillah. Assalamualaikum, saya Aznira Idora daripada Shah Alam. Total sales saya $154. Saya Nurul Fahana binti Harun. Total sales setakat ni $6.52. Saya Madiha binti Muhammad. Setakat ni dapat 450.21. Saya Nasuha Okin Abdullah. Saya daripada Kulai Johor. Saya punya sales setakat hari ni $339. Saya Ahmad Shibli. Saya pun dari Melaka. Setakat ni saya punya sales 142.54 sen. Nama Fasihah dari Kelang, Selangor. Sales setakat tahun ni $294. Nama saya Nur Fakira Aina binti Mazwan. Saya asal daripada Selangor. Saya tak banyak pun lah. Saya Hafiz daripada Melaka. Setakat ni sales saya $142. Nama saya Jamaluddin Ahmad dari Rompin, Pahang. Join eBay pada bulan 1/1/2025. Sale baru 2 item dengan nilai $96. Nama saya Omar dari Pulau Pinang. Saya batch 48-24. Sale 2, cancel 1. Alhamdulillah. Total sale $42. Nama saya Z. Saya daripada Kepoh. Saya punya sales setakat ni ada $270. Nama saya Yi Changling dari Sarawak. Sales saya ialah 1,800. Saya Muhammad Faizi bin Yunus. Total sales saya ada $3,193. Alhamdulillah. Saya Nopazila, wakil daripada company To Workspace. Kita punya sales setakat ni ada $2,030. Kita punya sale 41 item. Terima kasih. Total sale $77 dalam 4 sale lah. Nama saya Ahmad Naim dari Perak. Total sale saya tak banyak, 220 something. eBay ini saya rasa yang lebih stabil lah. Dengan margin yang saya buat kat eBay memang jauh beza lah. Tapi kalau kita pasarkan di eBay, nilai berbanding ringgit Malaysia dengan USD tu, nilainya berlipat kali ganda. Keuntungan kan, kadang-kadang kita tak jangka. Daripada sistem, mana kita step by step. So kita ikutlah sistem tu. Dia ajar ataupun dia bagi penerangan tu yang mudah kita fahami dan dia sentiasa membantu lah. Dr. Ju yang penjelasannya memang mantap. Lagipun dia ialah seorang pensyarah. Hasil tu, student tu hasil tu saya tengok dia orang tunjukkan data. Bukannya benda tu, data tu memang tak boleh diedit lah. Memang data tu. Trainer ada trainer yang memberi sokongan 24 jam. Lepas tu ada masalah yang besar, dia akan memberi satu appointment untuk Zoom untuk guide saya. Saya dulu tak terfikir pun nak jadi businessman macam ni. Hanya tak susah pun kalau kita belajar. So saya rasa benda ni orang kata easy money lah. Yang you make the sale. Lepas tu nanti anak saya akan sahut, Abah, you make the sale, you make the sale. Saya akan rasa, oh seronok lah. Jadi hari ini dah berjaya graduankan seramai 33 orang peserta di tangan saya. Jadi bagi anda yang dekat luar sana, kita mencari lagi siapa yang berminat nak menjual secara online tapi bukan dekat market lokal, masuk ke market luar negara. Inilah platform tempat akademi yang anda boleh belajar jual ke market luar negara, iaitu di Export Overseas Academy. Join Export Overseas Academy, follow TikTok kami. Banyak benda yang anda boleh belajar dekat sini. Jom daftar.
join Export Pro Circuit. Hello, saya tak